Peristiwa Tentera Bergajah. Assalamualaikum adik-adik yang Ustazah sayangi. Sebelum Ustazah nak mula bercerita, kita main satu teka-teki nak? Adik-adik cuba teka. Haiwan apakah ini? Betul, haiwan ini diberikan nama gajah. Hari ini Ustazah Farha nak menceritakan sebuah kisah mengenai peristiwa tentera bergajah. Adik-adik pernah dengar tak kisah Abrahah dan tentera gajahnya yang ingin merobohkan Kaabah? Kisah ini berlaku pada tahun yang sama dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Raja Abrahah mahu merobohkan Kaabah? Hari ini kerana pada ketika itu kota Mekah menjadi tempat ataupun pusat tumpuan utama untuk para pedagang dan masyarakat Arab ketika itu. Jadi perkara ini membuatkan Raja Abrahah berasa sangat iri hati dan berdendam, sekaligus menyebabkan beliau membina sebuah gereja di Yaman untuk menandingi kehebatan Kaabah pada ketika itu. Namun begitu, Abrahah masih lagi tak puas hati dengan terbinanya gereja tersebut. Bahkan dia nak Kaabah tu segera dihapuskan agar orang-orang yang melaksanakan haji akan beralih pusat ke gereja miliknya. Tapi malangnya gereja yang dibina oleh Raja Abrahah tidak mendapat sambutan daripada masyarakat Arab Quraisy. Perkara ini membuatkan Raja Abrahah berasa sangat marah, lantas menjadi perancang utama untuk menyerang kota Mekah bersama dengan tentera bergajah pada ketika itu. Abrahah berangkat bersama dengan pasukan tenteranya dan dibawa bersama gajah-gajah yang telah dilatih untuk bertempur. Bagi Abrahah, gajah itu lebih besar dan lebih digurungi berbanding haiwan lain seperti kuda. Adik-adik, tahu tak dalam Al-Quran ada sebuah surah yang khusus menceritakan mengenai peristiwa ini. Surah itu ialah surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Maksudnya, tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa iaitu gajah yang hendak meruntuhkan Kaabah? Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka? Dan ia telah menghantarkan kepada mereka rombongan burung berpasukan-berpasukan yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Lalu, ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Melalui surah Al-Fil ini, Allah memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana peristiwa itu terjadi. Sebaik sahaja mereka memasuki kota Mekah, gajah-gajah tersebut berasa sangat cemas dan tidak mahu mara ke hadapan kawasan Kaabah. Perkara ini membuatkan keadaan menjadi kelam kabut. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, muncullah rombongan burung-burung ababil yang membawa batu-batu yang dibakar keras, kemudian melontarkannya kepada tentera-tentera Abrahah yang mampu menghancurkan apa sahaja yang mengenainya.
Gajah-gajah yang besar itu akhirnya menggelupur mati dan ramai dari kalangan tentera Abrahah turut terkorban. Adik-adik, Ustazah nak kongsikan beberapa pengajaran penting yang boleh diambil daripada peristiwa ini. Hikmah dan pengajaran surah Al-Fil. Pertama, kekuasaan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa ini membuktikan bahawa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Walaupun tentera Abrahah memiliki kekuatan besar, mereka tetap tidak dapat menandingi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, perlindungan Allah terhadap tempat sucinya. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menjaga Kaabah daripada dihancurkan oleh musuh, menegaskan bahawa rumahnya adalah tempat yang diberkati dan dipelihara daripada kemusnahan. Yang ketiga pula, kesombongan dan kezaliman akan dihancurkan. Akibat keangkuhan dan kesombongan manusia, Allah akan menghukumnya dengan azab di dunia dan di akhirat kelak. Okey adik-adik, begitulah peristiwa dan pengajaran yang kita dapat perolehi dari kisah tentera bergajah ini. Ingat ya adik-adik, kesombongan dan kezaliman akhirnya akan dihancurkan, sementara keimanan dan ketakwaan akan membawa kepada kejayaan. Sekian dari Ustazah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi untuk pembelajaran sirah yang lebih menyeronokkan, okey? Bye adik-adik. Assalamualaikum.